Hai guys, Assalamualaikum. Salam sejahtera guys. Bertemu lagi kita di HYE's channel. Okey. Kali ni kita pergi apa? Dah lama tak bersiaran kan. Video kali ni kita pergi apa? Memancing. Hari ni saya mancing bersama dengan anak. Dah lama tak mancing, so hari ni kita pergi mancing lah. Kita mancing sungai ya, sungai-sungai kecil ya. Mancing pelampung ke, pakai pelampung je. Air pun tenang je, kita pakai pelampung je lah. Malah pakai batu guys. So tadi kita dah mancing daripada pukul berapa tadi? Pukul 8 lebih. Ni sekarang dah pukul 9, pukul 10 pagi. Pukul 9 lebih, 10 lah, pukul 10 pagi. So kita punya hasil baru dapat ada 3 ekor baru guys. Ada 3 ekor. Alhamdulillah. Anak dapat seekor. Saya dapat 2 ekor baru. Alhamdulillah. Saja apa orang kata, seronok-seronok. Dah lama tak mancing. Inilah dia. Kalau ada rezeki dapatlah banyak kan. Kita tengok gelagat budak kecil tu. Si abang. Kali ni adik tak ikut. Adik tak ikut. Yang nombor 2 tak ikut. Adik tak ada. Dia pergi tu. Dia tak nak ikut. So hari ni kita berdua je lah. Kenapa? Kenapa? Umpan hilang. Bukan umpan hilang, ikan makan. Lepas tu? Lepas tu suruh apa? Suruh papa isi. Oh, teruk. Nah, kita kena umpan apa nama ni? Cengkerik. Kita malas nak pakai umpan cacing, kita pakai cengkerik. Pegang. Umpan cengkerik. Yo. Alamak. Lepas. Alamak. Dah terlepas lagi. Aduh. Penutup bekasnya ni ha. Dah gila. Dapat pun. Dah pelit-belit ni tu apa ni. Mana pelampung? Oh, kami. Jauhnya. Dia pusing dah. Pusing kedeknya, pusing. Pusing apa kemana? Apa dia hanyut slow, tak apa. Nah. Kita tengok dia baling macam mana. Tengok dia baling macam mana. Baik, baling. Boleh lah. Dia action tadi tu. Mula-mula batang tu sampai kat sini guys. Sampai je kat sini dia boleh dapat apa, dapat dulu. Dia punya abang punya action tu. Dia dapat seko je dia punya action tu. Papa tak dapat lagi ke? Alhamdulillah papa dapat 2 ekor. Apa tu? Abang baling ke? Janganlah dibaling, larilah ikan ni tu. Sakit budak ni. Kita tengoklah hasilnya macam mana nanti guys. Kalau kita nak tunggu panjang videonya. Jadinya kita nasiblah kalau kata
apa umpan tu tak kena, maksudnya nanti last video nanti kita tunjuklah hasil dia. Macam mana. Dia tak boleh tengok pelampung tu tenggelam sikit. Padahal apa ikan baru usik-usik dia dah tarik. Tak apalah, proses pembelajaran guys. Saja seronok-seronok guys. And so tu belawan Jadinya maksudnya hari ni kita tak kumpau abang. Abang tak kumpau lah. Dapat ikan tak kumpau lah. Kan? Sakit perut lah. Nak membuang lah, nak membuang air besar lah, apalah. Macam-macam hal. Aduh. Tu abang ni pasal. Dia dapat ikan nak sakit perut, nak buang air lah, apalah. Macam mana? Kita tengoklah macam mana hari ni hasil dia. Saja seronok-seronok guys. Kan? Ni kita guna pelampung lah. Tapi action pakai mesin. Orang boleh tahan. Pakai mesin. Tapi pakai pelampung. Boleh lah guys. Mata kail kita pakai saiz 10. Mata kail. Umpan cengkerik. Nak pakai umpan cacing. Nak tu geli. Budak tu penggeli tu budak tu. Nak isi yang umpan cengkerik pun kita kena isi. Tak apalah. Proses pembelajaran guys. Okey guys. Alhamdulillah. Cuba sampai sini je kita punya konten untuk mancing. Saya bersama dengan anak yang sulung. Alhamdulillah dapat 7 ekor. Alhamdulillah. Boleh lah. Goreng garing kan. Itu sedap. Goreng garing punya. Okay guys, hingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.